Acara 5,000 meter lelaki. Kita mempunyai wakil iaitu Tung Christian Shozu. Ini barisan pelari-pelari yang akan menamatkan 12,5 pusingan. The competitor are number 281. Fernandez Carlos Estegui from Timor-Leste. Carlos Fernandez Estegui dari Timor-Leste. Nguyen Trong Chong dari Vietnam. Nguyen Trong Keung from Vietnam. Dari Thailand, Kiren Tuntivate. Number 276. Dan Kirin 154 from Thailand. dari Malaysia iaitu Tung Christian Shozu. Number 154. Tang Christian Atlet Chao yang Su from memberikan Malaysia. pingat emas kepada kontingen wilayah persekutuan dalam Tamasya Sukma yang lalu. Number 204. Wong Da Sunny from Wona the Sunny dari Filipina dan Go Bun Hee dari Singapura. Suksawat Pongsakon dari Thailand. Number 209. Dan di samping Dedios dari Timor-Leste Singapore. bersama dengan Jumali Yeshin dari Filipina dan juga Lee Tien Long dari Vietnam untuk melengkapkan 10 peserta mengambil bahagian bagi acara 5,000 meter lelaki akhir ini. Number 280. Dedias Felix Porto from Timor-Leste. หมายเลข185คุณอมาลียาไซจากฟิลิปปินส์ Number 185. Gamelin Yasai from Philippines. และหมายเลข286เลอเตียหลง Jadi akan bermula. And number 286. Suka diingatkan 12,5 pusingan Vietnam. yang akan dilalui oleh kesemua 10 pelari ini. Dilepaskan untuk acara 5,000 meter pada tahun 2023. Ia jadi milik Kirin Tuntavet yang turut berada dalam senarai pelari-pelari. Manakala tempat kedua Sonny Wagnes juga dari Filipina berada dalam senarai. Robbie Sianturi dari Indonesia. Bagi acara 5,000 meter ini paling tidak 15 minit. Itulah jangka masa yang akan diperlukan untuk menamatkan 12,5 pusingan. Rentak awal pastinya menuju 400 meter memerlukan pace yang konsisten, langkah yang sederhana, dan apabila memasuki 2,000 meter hingga ke 3,500 meter, dalam erti kata mudah, fokus penjimatan tenaga. Namun pada ketika ini kelompok masing-masing tidak mahu mengikut rentak antara satu sama lain dalam usaha untuk mendapatkan posisi yang selesa dalam kelompok. Dan pace ini akan kekal konsisten sebelum memasuki 2,000 hingga 3,500 meter. Segalanya akan berubah. Jadi peserta dari Vietnam, Lee Tien Long, berada di bahagian depan bersama-sama seorang lagi peserta Vietnam, Nguyen Truong Quang. Peserta negara Tung Christian Shozu berada pada kedudukan keempat. Di depannya adalah pelari dari Singapura iaitu Go Bun Hee. Lihat bagaimana pace ini. Masing-masing tidak ada gerak langkah yang mahu meninggalkan antara satu sama lain. Kerana yang penting adalah untuk mengekalkan pace ini. Pace yang perlu diikuti sebelum memasuki 2,000 meter. Di belakang sekali adalah peserta dari Timor-Leste, Fernandez Carlos Estegui. Kelompok pertengahan paling bahaya kerana mereka akan mencuri kedudukan pada posisi yang terbaik untuk melakukan
larian bagi meninggalkan kelompok di bahagian depan. Jelas nampak Christian Shalzo sedikit ke belakang kerana posisi itu sudah pun diambil alih oleh pelari dari Filipina. Seorang lagi peserta dari Timor Leste iaitu Dedius Felisberto sudah pun berada dalam kelompok 9 pelari yang masih lagi menyaksikan peserta tuan rumah iaitu pemegang pingat emas edisi lalu Kiran Tuntivat bersama dengan pelari Singapura di bahagian depan. Kembali semula melihat Christian dalam kedudukan 4 pelari di bahagian depan. Namun ada pergerakan awal dapat kita saksikan di kelompok pertengahan sambil pelari dari Timor Leste iaitu Carlos Estego Fernandez sudah pun masuk dalam kelompok itu untuk membina semula kelompok untuk tidak berpecah pada ketika Kiran Tunvit telah pun mula mengorak langkah. Ada sedikit gap yang jauh sedang dibina untuk meninggalkan pelari-pelari di kelompok pertengahan kerana pertukaran posisi itu akan berlaku pada bila-bila masa. Di sini yang saya katakan bagaimana pace larian ini sangat penting. Vietnam, Filipina, Singapura sudah pun berada di bahagian depan memintas kedudukan. Kiran Tuntivit, pelari dari Singapura iaitu Goh Boon Hee. Kini ada desakan dari Nguyen Trung Kong. Christian Shalzo berada di kelompok bahagian belakang. 4 minit telah berlalu. Rekod bagi acara ini dipegang oleh Nguyen Van Lai yang dilakukan di Kota Singa dengan catatan 14 minit 04.82. Masih lagi pace yang sama. Belum ada tanda-tanda pergerakan mau mengorak langkah meninggalkan antara satu sama lain. Dan fasa taktikal akan berlaku kerana mereka bakal memasuki setengah perjalanan. 8 lagi pusingan yang akan dilepasi. Fasa taktikal yang saya maksudkan adalah bagaimana pelari-pelari ini akan mula membaca pergerakan lawan dan bagaimana peningkatan tempo sambil menjaga posisi masing-masing untuk melakukan pecutan. Jadi 8 pusingan yang menyaksikan agak lama sedikit kedudukan Goh Boon Hee memimpin perlombaan ini sambil diikuti oleh pemegang pingat emas Kiran Tuntivit di kedudukan yang kedua dan pelari dari Vietnam di kedudukan yang ketiga. Malaysia dengan Tung Christian Shalzo di belakang dalam kelompok yang masih lagi berada dalam kelompok seimbang saya katakan, kerana apa saja akan bermula kerana mereka masih dalam kedudukan untuk memberikan fokus kepada penjimatan tenaga sebelum fasa taktikal pada kedudukan 3,500 meter sehingga 4,600 meter. Disitulah segalanya akan bermula. Disitulah kita akan melihat bagaimana pergerakan pelari-pelari ini untuk terus berada di bahagian depan. Masih lagi kekal untuk Goh Boon Hee bersama-sama dengan pelari dari Vietnam Nguyen Trung Kong dan juga Tuntivit Kiran. Malaysia sedikit ke belakang. Ada pintasan sedang dilakukan oleh Le Tien Long, pelari dari Vietnam. Dia bersama-sama dengan rakan senegara Nguyen Trung Kong. Jadi 7 minit berbaki adalah 7 minit yang akan kita saksikan bagaimana pelari-pelari ini akan mengatur langkah, akan mengatur gerak, menyusun strategi bagi menuju ke garisan penamat. Berikan perhatian kepada Kiran kerana dia dilihat mengambil langkah ataupun jalan selamat untuk berada di bahagian belakang Goh Boon Hee, dan pastinya dia akan melakukan sesuatu sambil diikori rapat oleh Nguyen Trung Kong dari Vietnam. Jadi kelompok 6 ataupun 7 pelari ini
memungkinkan akan ada pecahan selepas mereka berada dalam 800 meter yang terakhir. Masih lagi kekal konsisten, namun pace sudah pun dibuka oleh pelari dari Singapura ataupun dari Filipina, iaitu Sonny Wagdos yang juga pemenang pingat gangsa pada edisi lalu. Dia sudah pun bergerak. Sonny Wagdos pemegang pingat perak, maafkan saya, pada edisi lalu. Jadi Christian sudah pun masuk dalam kelompok 4 peserta di bahagian depan. Masih lagi Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia. Di bahagian belakang akan menanti saat dan ketika yang tepat untuk memulakan serangan daripada bahagian belakang. Ini taktikal yang baik digunakan oleh Kieran. Dia tidak mahu melepasi pace larian yang sedang dibina oleh Goh Boon Hee. Inilah yang kita saksikan. Masing-masing ada perancangan masing-masing. Bermula dengan posisi yang selesa, pace konsisten, kemudiannya kekal rapat dengan kelompok hadapan. Dan inilah yang dilakukan oleh Christian Chung Zhu untuk tidak terkeluar dan agak jauh dari kelompok ini. Dan pecutan awal tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah membina pace seimbang bersama pendahulu pada ketika ini. Kembali membentuk dalam kelompok 6 pelari di bahagian depan. Inilah masa yang dinantikan. Inilah yang akan bermula. Saya lihat mungkin akan ada tekanan awal yang akan dilakukan oleh pelari-pelari dari Filipina di bahagian belakang. Timor Leste menerusi Didius Felisberto. Lihat bagaimana Filipina menolak 2 pelari untuk bersiap sedia melakukan sesuatu dalam tempoh 4 lagi pusingan yang akan dilalui oleh ke-10 pelari yang mengambil bahagian bagi acara akhir 5,000 meter ini. Masih nampak jelas kedudukan. Sonny Wagdos akan memberikan cabaran. Dia mengikuti rapat pelari di bahagian depan, iaitu Nguyen Trong Kong, sambil Kieran Tuntibet terus mengikori rapat. Goh Boon Hee yang agak lama sebenarnya dia memimpin perlombaan ini, sambil Kieran belum lagi mau melakukan sesuatu. Semakin rapat kelompok 7 pelari yang sedang memimpin, yang berada dalam kelompok yang akan melakukan pecutan. Masing-masing mau berada di antara satu sama lain. Masing-masing sedang membina sesuatu. Masing-masing dengan cerita yang tersendiri. Jadi 3 pusingan ini memasuki fasa kritikal. Fasa akan mencabar dan juga keluar dari kelompok kumpulan ini. Fasa yang akan kita saksikan siapa yang akan mula keluar dari kelompok ke-7 ini. Masing-masing mula akan membaca pergerakan lawan sambil tempo larian sedang dipertingkatkan. Dalam masa yang sama, posisi luar, posisi yang akan diintai dari pelari-pelari di bahagian belakang akan diberikan tumpuan dan bersiap sedia untuk melakukan serangan ataupun pecutan pada ketika dan saat yang dinantikan. Masih lagi melihat kepada kedudukan Goh Boon Hee sedang berada di bahagian depan, tetapi kedudukan Kieran semakin menghampiri selepas 12 minit mereka berlari dalam acara 5,000 meter ini, di mana kedudukan Christian Chung Zhu dia berada sedikit di bahagian belakang pada ketika kelompok ini sudah pun meninggalkan jauh Carlos Fernandez Sestegui dari Timor Leste 1 pusingan.
Ada tanda-tanda Filipina akan keluar dari kelompok ini. Ia akan bermula selepas loceng dibunyikan dan ia dimulakan oleh Kieran Tuntivet yang sudah pun melakukan desakan untuk memimpin perlombaan bertukar kedudukan dengan pendahulu sebelum ini iaitu Goh Boon Hee. Namun awas, perhatikan kedudukan dua pelari dari Filipina yang sedang mengintai peluang untuk melakukan sesuatu selepas pusingan yang terakhir ini. Apakah konsisten Kieran Tuntivet akan terus berada dalam kelompok di bahagian hadapan? Namun kedudukan seimbang, kedudukan sekata. Ada desakan semula daripada Goh Boon Hee dari Singapura. Thailand, Filipina, Vietnam, Filipina, Malaysia. Jadi loceng dibunyikan, maka bermulalah pergerakan, maka bermulalah strategi masing-masing. Sambil larian, kelajuan larian sudah pun dipertingkatkan. Lihat pada kedudukan Kieran. Dia sedang diberikan cabaran oleh pemenang pingat perak pada edisi yang lalu dari Filipina, Sonny Wagdos. Namun Kieran sudah pun mengorak langkah. Ada tekanan dari Vietnam dan juga Filipina. Kristen Xiongzu berada di bahagian belakang. 4 pelari untuk menuju ke 100 meter yang terakhir. Kieran semakin cuba untuk melepaskan, untuk menjarakkan kedudukan, dan dia semakin hampir untuk melakukannya. Apakah mampu pingat emas ini dikekalkan oleh Thailand? Kelajuan itu semakin tinggi, semakin laju untuk Kieran Tuntivet meraih pingat emas untuk Thailand. Itu yang saya katakan, bagaimana perancangan dan juga strategi untuk membiarkan lawan di depan dengan agak lama, dan strategi itu berhasil untuk Kieran Tuntivet untuk sekaligus mengekalkan pingat emas yang dimenanginya pada edisi lalu. 3:14 minit 34.77 pada edisi yang lalu. Kita nantikan pengesahan untuk catatan yang dilakukan oleh Kieran Tuntivet, atlet yang dilahirkan di Washington tetapi memilih Thailand sebagai destinasinya. Ini pingat emas yang kalau mengikut yang ke-6 untuk ke-7 selepas dia turut menang bagi acara 1.500 meter. Jadi 7 pingat emas koleksi untuk Kieran Tuntivet, atlet ataupun pelari jarak jauh bagi Thailand. Jadi selesai untuk acara 800 meter, 5.000 meter. Ada 2 lagi acara akhir yang akan berlangsung membabitkan 2 kategori, iaitu 800 meter, 200 meter dan juga 5.000 meter wanita. Ini peserta yang terakhir, Carlos Fernandez Estegue dari Timor Leste. Dia tetap menamatkan saingan sambil diberikan tepukan gemuruh oleh penyokong-penyokong ataupun penonton-penonton yang hadir di stadium pada malam ini. Jadi selesai. Berpusing untuk meraihkan kejayaannya. Kieran Tuntivet, pelajar di Universiti Harvard, beraksi untuk pasukan Bowerman Track Club. Dia juga menyertai saingan sukan Olimpik di Tokyo. Catatan terbaik yang pernah dilakukan
Dalam acara 5,000 meter ini adalah 13 minit 15.67. Saya masih menantikan apakah catatan yang dilakukan oleh pelari dari Thailand ini mampu untuk memecahkan rekod yang dipegang oleh Nguyen Van Lai dengan 14.04.82. นักกีฬาที่จะแข่งขันวิ่ง 5,000 เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศค่ะ Ladies and gentlemen, please welcome 500-meter women enter into the field. Acara 5,000 wanita akan berlangsung sebentar lagi. Sementara menunggu, izinkan saya meneguk air seketika sebelum kita beralih ke 5,000 meter wanita. เข้าสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรายการนี้นะคะ 5,000 เมตรหญิงเจ้าของสถิติซีเกมทำไว้โดยริยานิงซี